Sebagai suri rumah, perlu ke ada simpanan sendiri? Jawapannya, ya, wajib ada. Perlu ada sebab kita tak tahu apa yang akan jadi esok lusa. Simpanan yang ada boleh digunakan time emergency. Contohnya, suami hilang pekerjaan secara mengejut. Suami diberhentikan kerja ke secara tiba-tiba, gaji bulanan dah tak ada nanti, duit yang dalam akaun pun makin susut. Jadi, simpanan emas boleh dicairkan segera untuk tampung perbelanjaan asas seperti belanja dapur, susu anak, bil-bil rumah dan sebagainya. Yang kedua, kecemasan perubatan diri ataupun anak. Yang ini sangat-sangat penting. Tiba-tiba anak demam, anak sakit, perlu ke klinik segera. Perlu dapatkan rawatan dekat klinik swasta, hospital swasta. Kalau tak ada tunai yang cukup, boleh gadai sementara emas yang ada untuk rawatan segera. Yang ketiga, suami sakit, lumpuh, kemalangan ataupun meninggal dunia. Suami yang ditimpa musibah tak boleh bekerja, pendapatan utama dah hilang. Jadi apa yang kita nak kena buat? Gunakanlah simpanan sendiri ni untuk terus bantu kehidupan tanpa perlu bergantung kepada orang luar. Yang keempat, yang ini banyak sangat kita tengok sekarang ni dekat media sosial, perkahwinan bermasalah yang diceraikan. Suami tiba-tiba filekan perceraian, suri rumah tak ada punca pendapatan tetap. Jadi simpanan emas ni boleh jadi duit nyawa untuk bertahan sementara cari jalan keluar lain. Kita tak minta benda-benda buruk ni berlaku, tapi sebagai suri rumah, kita wajib bersedia. Sebab masa susah, simpanan sendirilah yang akan jadi penyelamat. Tapi suri rumah tak digaji kan? Macam mana nak buat simpanan emas ni? Saya share sedikit tips yang anda boleh lakukan. Yang pertama sekali, asingkan sikit duit belanja dapur. RM10 ke, RM20 ke, RM30 ke sebulan pun dah memadai. Asingkan sikit. Yang kedua, asingkan duit nafkah daripada suami. Jangan semua digunakan untuk belanja. Simpan sikit, belanja selebihnya. Yang ketiga, duit hadiah yang diterima daripada suami ataupun keluarga. Yang keempat, buat side income, buat affiliate, buat bisnes kecil-kecil daripada rumah, jual tudung, kuih dan sebagainya. Hasil duit simpanan tu, alihkan sebahagiannya dalam bentuk emas. Emas macam gold bar kecil ataupun jina yang senang disimpan dan senang dicairkan bila perlu. Emas tak susut macam nilai duit. Tahun demi tahun nilai dia semakin tinggi. Simpan emas, simpan maruah. Suri rumah, anda berhak rasa selamat. Jom share video ni kepada suri rumah hebat yang perlu mula simpanan emas hari ini. Tak perlu tunggu kaya atau ada gaji tetap untuk nak buat simpanan emas ni. Dah ada RM100 pun dah boleh mula kumpul emas sikit-sikit. Buka akaun emas Public Go cepat. Mula menabung dalam akaun Gap. Nak saya bantu? Klik je link di profile. Take action sekarang, okay?